Dato' Husam tadi itu adalah sesuatu penerangan Islam secara menyeluruh. Dan secara ringkasnya yang telah disampaikan tadi, bahawa agama Islam ini adalah agama rahmat untuk sekalian alam, dan dirujuk kepada surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, iaitu Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk bumi tetapi seluruh universe. Dan Nabi Muhammad juga adalah diutus sebagai seorang Nabi bukan hanya untuk orang Arab sahaja, tetapi untuk seluruh manusia. Dan perkara ini sudah pun disebut di dalam Al-Quran, dalam surah As-Sabah surah 34 ayat nombor 28. Dan seterusnya juga telah disentuh pelbagai perkara yang lain. Di antaranya ialah di dalam Islam tidak ada paksaan. Dalam surah Baqarah surah 2 ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Dan juga dalam surah Kafirun surah nombor 19 ayat 6, anda dengan agama anda, saya dengan agama saya. So Islam memberikan kita satu platform di mana pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai kaum, pelbagai bangsa boleh hidup bersama-sama. Walaupun kita berbeza, tetapi kita tetap bersatu. Bersatu bukan bererti kita mesti sama. Kita boleh berbeza dan kita tetap ada perpaduan. Secara ringkas, apa itu Islam sebenarnya? Kita lihat Islam itu sendiri. Islam adalah perkataan dalam bahasa Arab yang kita dapat daripada beberapa perkataan bahasa Arab lain yang mempunyai huruf yang sama, kata dasar yang sama, iaitu salam, aslama, salimah. Dalam bahasa Arab, salam bererti selamat, sejahtera, aman, damai, harmoni. Aslama bukan bererti taat atau patuh. Aslama bererti taat secara rela, patuh secara rela hati, dan menyerah diri secara keseluruhan, total surrender, bukannya part-time surrender. Salimah bererti sahih, dengan cara yang betul, tulis. Pendek kata, Islam bererti kita mencapai keselamatan dengan cara kita menyerah diri secara rela dan keseluruhan kepada Tuhan yang satu dengan cara yang betul. Itulah artinya Islam. Dan Muslim ialah siapa-siapa saja yang menyerah dirinya kepada perintah Tuhan secara keseluruhan. Itu adalah Muslim. Muslim bukan bererti Melayu. Sebab kalau kita di Malaysia, kita difahamkan Islam itu Melayu, Melayu itu Islam, betul? Bila saya memeluk Islam 15 tahun yang lepas, orang tak kata saya masuk Islam, diorang sebut saya masuk Melayu. Tetapi saya bukannya masuk Melayu, saya masuk Islam. Saya dilahirkan sebagai seorang India, akan mati pun sebagai seorang India. Bangsa tidak berubah. Yang berubah ialah pemahaman akidah, kepercayaan. Itu yang berubah. Bangsa tidak berubah. Baiklah, kita sambung sedikit lagi. Kita hidup di Malaysia ini masyarakat majmuk. Sebagai satu masyarakat majmuk, kita ada pelbagai bangsa, pelbagai kaum, kepercayaan, adat dan sebagainya. Maka di sini berlakulah ada persamaan dan juga ada perbezaan. Dan bila kita sebut tentang agama, ia merupakan satu tabu. Kita tidak boleh banyak berbincang tentang agama. Kita boleh cakap pasal perkara lain. Kita boleh makan bersama-sama, kita boleh bekerja sama-sama, kita boleh main sukan bersama-sama. Tetapi nak bincang tentang agama merupakan satu perkara tabu di Malaysia. Dan kerana kita kurang berbincang tentang agama, maka kadang-kadang berlaku banyak salah faham terhadap agama satu sama lain. Bukan hanya kepada Islam, juga daripada orang Islam kepada agama-agama lain berlaku salah faham. Maka di sini kita perlu ada lebih banyak platform seperti ini dan juga dialog antara agama. Dan bila kita melakukan dialog antara agama, maka kita dapat kurangkanlah permasalahan atau salah faham yang berlaku antara satu sama lain. Baiklah, sekarang ini kita lihat beberapa perkara. Saya nak komen sedikit apa yang Dr. Wong telah sampaikan tadi. Di antaranya, Dr. Wong menyampaikan kalau kita nak melihat agama Islam, jangan kita lihat kepada orang Islam. Tetapi hari ini realiti, kalau kita lihat di Malaysia, kalau kita lihat kebanyakan orang Islam kadang-kadang tidak menggambarkan cara hidup Islam yang sebenar.
Sebagai contoh, penagih dadah paling ramai siapa di Malaysia? Penghuni pusat serenti paling ramai siapa? Penghuni penjara paling ramai siapa? Bosiah, bojan, walaupun itu istilah Hokkien yang Cina, tapi paling ramai bosiah dengan bojan ini siapa? Kes-kes buang bayi paling banyak dilaporkan dari kalangan siapa? Haruan makan anak, harakan pagar, pagar makan padi, harapan tin makan biskut. Paling banyak dilapor di kalangan siapa? Mak-mak rempit paling ramai siapa? Jadi kadang-kadang orang mendapat satu gambaran agama Islam ini sesuatu yang negatif. Dan apa yang Dr. Wong kata tadi, persepsi di Semenanjung Pantai Barat dan Semenanjung Pantai Timur adalah berbeza. Memang betul. Saya bagi contoh saya. 20 tahun yang lepas, bila pertama kali saya nak datang ke Kelantan atas urusan pekerjaan, saya tangguh perjalanan saya ke Kelantan. Sebab daripada laporan-laporan media pada waktu itu banyak menggambarkan perkara negatif tentang Kelantan. Dan waktu itu saya bukan beragama Islam. Saya takut nak pergi ke Kelantan. Waktu itu Kelantan baru saja mendapat kerajaan yang baru. Jadi media melaporkan perkara-perkara negatif. Islam adalah tak bagus, Islam begini, Islam begitu. Saya pun takut dan saya pergi. Akhirnya pergi juga kerana urusan kerja. Bila sampai ke Kelantan, saya tinggal di sini. Terus terang saya kata, saya dah pusing satu Malaysia. Saya dapati negeri Kelantan, rakyat dia adalah rakyat yang paling baik daripada seluruh Semenanjung Malaysia. Saya cakap begini bukan kerana saya berada di Kelantan. Kalau saya ada di negeri lain pun saya akan cakap benda yang sama, sebab fakta tak berubah. Inilah kadang-kadang media kadang-kadang memberikan gambaran yang tidak tepat, yang kurang betul. Dan seterusnya, Dr. Wong juga telah mengatakan sedikit dia sentuh tentang Barat. Bila kejatuhan Khalifah Osmani di tangan Barat, dan kemudian dunia Islam ni melihat Barat ni cara negatif. Jadi apa-apa yang datang daripada Barat, kita ambil cara negatif. Di sini bukan semua yang datang dari Barat adalah negatif. Dan bukan semua yang datang daripada dunia Islam, orang Islam, adalah positif. Sebab manusia kadang-kadang tidak ikut apa yang diajar oleh agama tadi. So kita tidak boleh menolak sesuatu bulat-bulat ataupun menerima sesuatu bulat-bulat, tetapi kita kena mengkaji. Dan bila sentuh tentang babi tadi, kalau pengalaman saya dulu bila berkawan dengan kawan-kawan Melayu, perkataan babi itu sensitif. Ni di Pantai Barat ya. Dia takkan sebuah babi. Kalau sebuah babi, dia tak boleh telan air dia. Dia tak duda. Pui, boleh banjir kilat 1 KL. Biasa mereka akan eja ba, alif, ba, ya. Ini antara huruf-huruf jari yang mula-mula saya belajar. Ataupun dibunyikan oing-oing. Tetapi di negeri Kelantan, kalau sebuah babi, ini perkara biasa. Kadang-kadang saya hairan. Orang Melayu ni kadang-kadang mereka takut babi lebih daripada Tuhan. Maaf cakap ini, kita cakap terus terang. Bolehkah cakap terus terang? Sebab kadang-kadang masyarakat kita kalau cakap sesuatu, kita berlapik. Kadang-kadang terlalu banyak berlapik, mesej tak sampai. Kadang-kadang orang tak faham bagian mesej, dia faham bagian lapik saja. Jadi pada hari ini kita cakap open, kita cakap terus terang. So kerana perkara ini di Malaysia ni kadang-kadang kita tidak berbincang secara terus terang, berlakulah pelbagai salah tanggapan. Di antara salah tanggapan yang lain juga adalah tentang isu Bumi Putera. Sekarang saya nak mempersoalkan di sini kepada pembentangan Dato' Husam tadi. Bila kita dengar pembentangan daripada orang Islam, Islam ni bagus, Islam ni cantik, satu agama rahmat dan sebagainya. Tetapi sebagai non-Muslim, sebab saya pernah hidup sebagai non-Muslim, kadang-kadang bila kita tengok, taklah cantik sangat pun, teruknya. Sebab kita menghakimi sesuatu agama dengan melihat apa yang berlaku di depan mata kita. Kita menilai sesuatu agama dengan melihat penganutnya. Orang bukan Islam tidak menilai agama Islam dengan mengkaji Al-Quran. Orang Islam pun tidak mengenali agama lain dengan mengkaji kitab dia. Orang Islam mengenali agama Hindu bukan kaji kitab-kitab Veda, Upanishad, Puranas, Bhagavad Gita dan sebagainya. Tetapi kita melihat apa penganut Hindu buat, ataupun cerita Bollywood cerita. Kalau kita nilai agama Buddha, serupa juga. Kita lihat pada penganut. Jadi sekarang ini, kalau kita kata Islam agama rahmatul lil alamin, untuk semua alam,
Dan Nabi Muhammad untuk semua manusia. Kenapa ada sistem bumi putera? Betul? Patutnya ini saya cakap open. Kalau dipanggil sebab itulah kan. Kenapa ada sistem bumi putera? Kenapa kita hanya tolong bumi putera saja dan tidak tolong yang lain? Ini tidak adil dari Islam. Ini tanggapan yang ada juga tepat pada saya. Saya dulu waktu belajar SPM dapat pangkat 1. Aggregate kota selesai 15. Tetapi masuk universiti buat permohonan tak dapat. Sebab kota nan bumi untuk India dah habis. Kawan saya serupa aggregate disponsor pergi UK, disponsor aggregate 24 boleh pergi US, pangkat 2 boleh pergi Australia, pangkat 3 boleh pergi New Zealand. Yang teruk waktu itu ada ITM. Saya minta local university tak dapat. Jadi kita lihat berlaku bentuk penindasan di sini. Tetapi walau macam mana pun, saya tidak benci kepada orang Melayu, saya tidak benci kepada Islam. Saya tidak suka pada sistem tersebut. Dan bumi putera bukan Islam ya. Kadang-kadang kita ingat bumi putera itu adalah satu hak untuk orang Islam. Tidak. Bumi putera dengan Islam dua perkara berbeza. Sekarang saya sudah masuk Islam, betul? Saya orang Islam, betul? Saya masih bukan bumi putera. Saya bukan bumi putera. Kalau kita lihat, ada orang Siam bukan beragama Islam. Okey, Baba Nonya, Ceti. Okey, kalau kita pergi Sabah Sarawak, ada Iban Bidayo, Kadazan Dusun dan lain-lain suku kaum. Mereka bukan Islam, mereka tetap bumi putera. So satu tanggapan yang saya ada salah faham, bumi putera adalah Islam, dan ini tidak benar. Jadi Islam sebenarnya memang betul rahmatul lil alamin. Tetapi kadang-kadang penerangan yang sampai pada kita ataupun pelaksanaan sesuatu hukum tidak berdasarkan kepada ajaran yang sebenar, menyebabkan berlaku ketidakadilan. Bukan salah Islam, tetapi salah penganut ataupun pelaksanaan, dan kadang-kadang media masa menggambarkan perkara yang kurang tepat. Seterusnya juga Dr. Wong sentuh tentang maqasid syariah. Dalam Islam, bila kita kata hukum sesuatu hukum, istilah kita guna biasa adalah fiqh. Tetapi untuk mencapai sesuatu hukum, dia ada usul fiqh, ada metodologi bagaimana kita nak mendapatkan sesuatu hukum. Dan usul fiqh ini juga dirujuk kepada maqasid syariah, the higher objective of syariah. Jadi maqasid syariah adalah tujuan, dan maqasid syariah dilihat sebagai satu kompas untuk kita mendapatkan sesuatu hukuman. Di antara maqasid syariah, kita menjaga agama kita, nyawa kita, akal fikiran kita, keturunan kita, harta benda kita, juga melaksanakan keadilan. Sebagai contoh, kalau sesuatu hukum boleh membawa kepada ketidakadilan, maka ia bertentangan dengan maqasid syariah. Dan Islam bukan semata-mata satu agama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala merujuk Islam sebagai ad-din, artinya cara hidup. It is the way of life. The way of life seperti mana Tuhan perintah kita. Okey. Satu lagi, Dr. Wong tadi juga sebut tentang Islamisasi, ataupun saya gunakan perkataan dakwah lebih senang. Islamisasi ataupun dakwah. Sebagai orang Islam, menjadi kewajipan kita melakukan dakwah. Bukan dakwah sesama Islam saja, juga dakwah kepada bukan Islam. Bila kita sebut dakwah, bukan bererti kita convert orang masuk Islam. No. Dakwah bukan bererti kita convert orang lain masuk Islam. Dalam agama Islam, kita tak boleh convert orang lain masuk Islam. We can never convert another person into Islam. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 272. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bukan tanggungjawab kamu untuk memberi hidayah. Hidayah datang dari Allah. It is not our duty to convert people to Islam, but guidance comes from God. Only God can convert a heart. We can never convert anybody's heart. Tugas dakwah menyampaikan penerangan. Kita sampaikan message. Macam hari ini ialah sesi penerangan, kita sampaikan penerangan. Itu saja. Tetapi masing-masing buat keputusan sendiri. It is our own decision. No one can force anybody into religion.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh ikat badan tuan-tuan dan puan-puan pada kerusi, saya boleh pastikan badan tidak bergerak. Itu saya boleh buat. Tetapi perkara agama, kepercayaan, kita tak boleh paksa. Kita tak boleh ikat. Nobody can force anybody to believe into something. We cannot do that. Dan sebagai akhir kata, sebagai manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa. We are a special creation. We are a special creation. Tuhan telah memberikan manusia akal fikiran. Dengan akal fikiran ini, Tuhan mengizinkan manusia memilih. God allow human being, give permission to human being to choose. We have limited free will. Kita boleh memilih taat pada perintah Tuhan atau tidak taat pada perintah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan Maha Berkuasa. Tak ada satu benda boleh berlaku tanpa izin Tuhan. Sehelai daun pun tak boleh jatuh daripada pokok ke tanah tanpa izin Tuhan. Surah Fasih, surah 35 ayat nombor 1. Tuhan adalah Maha Berkuasa. Tetapi Tuhan mengizinkan manusia untuk memilih taat atau tidak taat perintah Tuhan. Kalau manusia memilih taat pada perintah Tuhan, kita akan dapat keamanan, keselamatan, keharmonian. Kita dapat keharmonian antara kita dan pencipta kita, keharmonian kita dengan sesama makhluk, dan juga keharmonian kebahagiaan dalam diri sendiri. Tetapi bila manusia memilih tidak mahu taat perintah Tuhan, maka berlakulah kerosakan, kebinasaan atas muka bumi hari ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak masalah tadi dunia. Banyak tak masalah? Masalah berlaku kerana manusia memilih tidak mahu taat perintah Tuhan. Sekarang saya bagi contoh. Kalau semua manusia atas muka bumi taat pada perintah Tuhan dengan cara yang betul, mereka semua taat perintah Tuhan, hari ini ada masalah atau tidak di bumi? Tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat ialah masing-masing mengkaji agama kita sendiri dan mengamalkan agama kita dengan pemahaman. Terima kasih.